Jadi lebih baik elak daripada orang buat dosa free ni. Jawapan. Masih dalam masih duk cakap pasal ni PN ni, ya. Okeylah, kita terima bahawa equal partner dengan bersatu di peringkat federal ada strategi dia kenapa Tan Sri Mahyudin dan Hamzah ditolak untuk menjadi ketua pembangkang dan juga pengurusi PN. Tapi nak tanya sikit pasal ni non-Malay, non-Muslim vote. Sebab nak menang di peringkat federal ni. Ya. Macam mana pun Tok Sri kena ada Tok Sri pun tahu. This is reality of politics. Exactly. Dan PN sekarang ni minta maaf cakap lah, gerakan ni tak bergerak sangat lah. Memang saya ada banyak kawan dalam gerakan, tapi dari segi pilihan orang Cina jauh sangat lah gerakan ni buat masa ni. So apa sebenarnya strategi PN nak menang non-Malay vote ni? Strategi yang khusus saya tak boleh cerita lah kan. Tak apalah. Pasal strategi. Bagi bayangan lah.